Okey, kita nak pergi mana, Dam? Kita pergi makan malam. Makan malam apa panggil? Dinner. Di Tamalo. Okey. Kita nak berangkat pergi dinner. Tak tahu kedai mana ni? Nak pergi ni? Ni aktiviti perempuan. Tak tahu. Tu lah hotpot. Tom yum hotpot. Kena cakap nanti ke sana. Dek, kau ambil seliping tu. Alright. Ni. Okey. Alright. Ni kan nak jalan. Oh, kaki tak So, boleh. Oh, tu lah. kita jumpa tempat makan nanti. Alright. Kita sampai tu ke Chiang Mai. Nak rasa kita banyak Tom Yum Hotpot Chiang Mai. Ambil parking dekat sana, pintu masuk Grimace. Itu dah Hotpot Chiang Mai. Ni kedai dia. Masuk buntut ni. Apa ni ke? So, tu dia. Hotpot Chiang Mai. Ikan bakar Miang Pla. Kita parking dia. Okay, kita di Tom Yum Hotpot Chiang Mai. Tengoklah apa yang ada. Boleh? Dalam kat depan lah, bawa masuk dalam. Kaprang. Muat ni? Muat ni? Ambil lagi dua. Mana tu? Mana? Ada sana? Ada. Okey, order. Nasi goreng biasa kat rumah boleh buat ni. Special Ini sikit. nasi goreng biasa tak ada, maaf. Ini ada dua versi je. Okey, panggil baca. Nasi goreng beraja. Nasi goreng ada nasi goreng tom yum, nasi goreng kampung, Cina, Pattaya, USA, paprik. Nasi goreng Cina lah. Fried. Ha? Nasi goreng seafood Seafood ada. Ada. Nasi goreng apa lah? Biasa. Nasi goreng biasa je. Nasi goreng Cina biasa. lah. Pedas ke tak pedas? Tak pedas. Cina lah. Nasi goreng Cina. Acik, Dia apa? adik. Ini lagu kan? Cincang. Ada nasi goreng apa? Ada sana nak makan apa? Ada apa? Nasi goreng Cina. Tak ada seafood. Ada apa? Ada apa je? Paprik Putih je Apa? ada. ayam ke campur? Nasi goreng paprik campur. Kacik nak nasi goreng apa? Tom yum. Tom yum. Oh Nasi goreng yeah. tom yum. Mak tak ada? Yang set ni kita makan dewasa je lah. dewasa je lah. Sekejap. Ayam ada apa? Ada? Kacik apa tadi? Tom yum. Dan nasi goreng. Nasi putih tom yum Nasi goreng tom yum. Nasi goreng tom yum. Kan ada nak nasi dengan ayam goreng juga. Air. Makan nanti kan Dia nak air lapar. biasa jap. Air buah jap. Nak tambah lagi Tambah dah. lah. Air apa? Yang tadi tu air apa? Air buah tu tak tahu. Nanti kita beritahu kot. Air apa nak? Tulis sekali kat sini. Air. Air apa? Air buah. Mikai satu ada. Mikai sedap ni. Mak. Tembikai yang set ambil tembikai. Lepas tu tambah Apple ada apple asam boy lah. Air Kita jap ambil satu yang lagi. lain. Nak yang tu? Apple asam boy. Boleh? Sama-sama. Ada nak apa Dam? Ada nak? Ni ada Apa je yang ada? fries. Fries ada je. Ada. Oh ni. Nasi goreng dah. Fries. Ada dah ni kedai Thailand. Ini menu wajib cuba. Thailand sama kayak fry. Kita ada sotong kulit tepung tak ada kan? Sedap. Ambil lah. Satu. Tentang ambil kan? Tom. Apa yang special? Ambil apa yang special kat Menu sini? wajib cuba. Tom tam tu ambil satu je. Satu je. Satu je. Kita rasa-rasa, buat rasa-rasa. Sotong Salted.
Salted egg. Sotong ni ni. Sotong ni. Potong lah. Tadi dah ada udang. Dah. Small ke medium? Medium. Medium je dah. Sotong. Salted egg. Salted egg. Nasi goreng ke tak nak? Ada kerabu telur sotong tadi. Nampak. Kerabu telur sotong. Kerabu telur sotong. Kau sendiri ya. Apa lagi? Miang kapau. Ada sup, ada sup. Itulah, dia tadi je. Bagi satu lagi ni tambah sup ekor dia akan sup tu. Mana air panas ke? Batuk. Ni tak air suam. Adam nak air lain ke? Dia tak minum air ni dua ni. Ni makna air panas ni. Teh ais nak. Air suam. Maksud. Cakap dengan maksud. Teh ais satu. Ais Suam Air dua. suam. Air suam Ais suam nak apa? 2. Dua. Teh panas nak. Mamak dua adik macam ni. Wow. Bukan. Teh panas. Lagi? Terbalik kan? Panas. Teh panas. Lepas tu balik kan nampak adik. Jam. Tengok apa? Nanti dunia tengok Adam tau. YouTube. Okey, boleh. Ada ostrich dah. Oyster. Oyster pula. Oyster. Oyster. Nak ke? Dia apa? Curry mix cheese. Oh, Rasa, mix ni. Ada untuk main Roblox tak? Nak ke? Oyster. Original je. Ada je. Oyster. Kena mix dek. Ambil mix lah dek 5 pieces tu rasa. Ada Yang cheese, banyak. ada orange kan? Ada Adam apa Adam? Ke? Ada tak ada ya? Ada sotong goreng tu ada. Nak apa Ada ni? nak sotong goreng tak? Sotong goreng. Nak macam apa? Ha? Dia video tadi dia tak Yang bulat tu, share. yang tepung tu. Ini, sotong goreng tepung tu. Sotong goreng tepung ada. Dengan nasi putih. Sotong celup tepung. Adik kat cerita tu apa? Ada, tepung. Ha? Celup tepung. Betul. Tepung tepung. Nasi kita nak. Tadi ada sotong salted egg tu memang nak Sotong egg lain, tepung lain. Saya ada min. Cuba tekan mana kat Okey, kita tengok laut malam ni. Nasi ke? Apa abang dengan kita tak suka. Boleh. Nak banyak tak? Mak pun banyak ni je. Baru kan. Wah, kuat. Ni minta pinggan. Nanti nak minta pinggan potong satu Ni apa? Som tam. Entah. Sikit. Nak ambil dulu adik. Apa nama ni? Siakap ni. Saya tak ikan limau. Tim limau yang ni. Lam. Ini apa nama tadi? Udang masak apa? Udang sweet sour. Sweet sour yang ni. Air lagi ikan masin. Yang ikan masin. Som tam. Nasib baik ambil som tam. Banyak. Ini banyak. Kita orang punya dah sampai. Boleh ke? Kenapa ya? Samboy. Mikil. Azam tahun baru kan dek? Diet? Belum. Belum. Belum mula. Belum ada kesedaran. Azam ni, air jaga. Oh sedapnya air. Nak gambar tu ada depan. Berapa pula? Air. Tembayung. Ni macam tembayung kan ni. Rembayung. Syok dapat pergi rembayung. Tidur. Ini yang set tu lah. No. Set tu tambah ni je. Oh tambah tu je. Yang ni lah 3 ni. Kan. Dengan air. Minum air mana tu? Asam. Tak ada ambil sotong goreng tepung. Dan So portion dia. bukan ni tom yum. Oh ni selalu set set ni. ni. Tom yum. Tengahkan. Pakcik tidur kat lantai je dah. Tak panas. Ada 4. Belum habis lagi kan? Belum. Sekejap lagi. Ni Kita tengok. Nak juga ni? ambil lah rasa.
Okay, ni Tahu ni hari menu tu orang Masdrai. shower. Ingat tak? Tunjuk cik. Shower. Nanti tengok Mira gambar tau. Min dengan Auni nak ayam apa? Okay, kita try. Ni apple asam boy. Poster tu. Shower. Tak. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kacip ayam apa? Ais wok. Ais wok. Kau ni? Assalamualaikum. Nanti kan apa lah nanti. Ha? Tak apa lah. Saya cuma ni. Pasir oyster. Belajar makan oyster Macam mana tu? Jangan dia macam Mr. Bean. Dah. Ha. Okey. Letak tu. Semua kembangan bang. Jasmine. Yasmin. Dari tom yum. Kan? Topik. Topik. Ni nak bagi dia kurangan ni. Ha, baru. Dan orang. Sorry. Kerja dekat gerai bakso kini. Ni benda buluk dia bawa kita tu. Benda buluk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jadi penawar dalam perut. Benda masalah dia ni. Ni mesti saya Okey. Boleh lah. Fresh tak? Surprise tak? Nampak mentah. Oh, orang dia nak makan. Kacip. Bakso. Jadi tak nak lah. Betul tiga. Amin. 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 Okey, kumpul makan semua. Makan. Okey. Alright, makan. Tak masa dia ada tujuh orang lain yang macam dua orang air berlepak. Di tempat dulu Allah dulu kita anak dulu makin teriuk. Mana tahu kita boleh sewa lock lagi, lock pedas. Alright. Okay, settle. Alright. Air se. Air. Terima kasih banyak bos. Sumpah. Esok naik gaji bos. Banyak makan. Di bawah Yeah. Good, I see you're doing your work just fine. Here is a tip of 100,000 rupiah for you. 100,000. Jangan ikut. Tapi aku punya mesti apa ni? Oh ni. Dan air masak. Macam aku masih kena end ni. Jom. Ambil rekod je. Ambil rekod. Siapa tadi awak ni? Tunjuk kedai. Jual dekat hutang. Mana dah saya post untung. Jalan je lah. Banyak untung. Blok. Ha, jom. Mari pula. Ambil apa? Ambil apa? Dia ambil apa? Air. Air masak? Sejuk ke? Boleh tak? Boleh. Pergi jalan-jalan. Tengok. Oi, ambil air je. Main sini kejap. Ni. Nak tengok. Ni. View. After. Bentuk kedara. Sebelum selepas. Ya. Ni. Ya tu Dah bang. Berapa bintang? Berapa bintang perlu? 10 je. 5. Rating. 4. 3.5. Berapa bintang ni? 3.5. 3.5 Ada lagi saudara maksudnya. Nama. 3.5 Setengah. Saya nak bagi 3 sebenarnya tapi tak mati. Sebab saya berkopi. Tapi kalau Bagi air, lambat. Kena betul-betul tapi sikit. kalau air apa Wani bagi 5. Air sedap. Air sedap. Air dia. Ni pegang betul-betul. Ambil je. Rasa Sebab dia punya ni selepas ni tak habis. Macam ni rekod. Dan doktor dah depan ni. Boleh sedap. Tak apa. Nak rekod forum ke nak rekod? Rasa sebab ada sedap lagi yang pernah rasa. Tapi dalam 4 kali tu. tapi tahu Kalau kena 4 kali. Jangan makan tu je. Tanjung Piai itu memang Jap. dah. Sekali. One more time. Makan
Baki-baki. Sotong. Salted egg. Potong patut eh. Ni kalau tergigit, sur. Kita ada tetamu, teko. Ini dia. Amel. Pun tengah pasang mulut, dah habis makan. Sedap ke? Berapa bintang? Ha? Berapa bintang? Makan sini. Tak habis eh? Okey lah. Sebungkus dia. Adik saya yang besar. Cepat Okey, baik. Sedap, sedap Dam. Dam, sedap tak? Sedap tak? Berapa bintang? Oh, bintang. Out of 5. Wah. Ini boleh jadi anak toki sini ni. Apa Kita nak cari tempat nak jalan-jalan. Kita tengok bandar Temerloh waktu malam. Rantut, Taman Negara, Tasik Bera. Turn balik turun bawah lah kan. In 300 meters, keep left to 10. Minit lagi sampai. Tadi nasi goreng siapa bawa? Temerloh ada kecil aja ni dah. Lerit banyak tu. Ini tinggal ni. Sebenarnya. Ada tahun ke? Ada ni. Ha? Dekat belakang ni. Lama dijual dah. Passenger. Bandar Temerloh malam. Dia buka apa? Buka bonet kita. Jual-jual. Dia jual. Situ. Dia bagi kabusil. Bukan sehari Temerloh tu. In 500 meters, turn right. Turn right to Jalan Ahmad Shah. Then turn Jalan left to Ahmad Shah. Jalan Semantan 3. Dia korang gaduh dia tak tahu ni mana ni Ni masuk. dia orang dah start bagi parking kat tepi jalan. Ya ni, kawasan dia. Patut tadi ada orang parking kereta kat situ. Ni ikut bandar dia. Ada kereta pun. Susah dia ada. Nampak orang nak start parking ni. Dia nampak kedai. Macam dekat Melaka ni. Ni. Turn right to Jalan Semantan 2. Moden. Nampaknya nak ke? Esok Dah kita kenyang. pun dah ada tujuan. Esok. Telefon ada lah siap-siap orang cakap. Saja je jalan ni. Sebab esok pun kita nak melayan pasar macam ni juga. Malam ni pasal. Ni dia pasar minggu ni. Jual-jual kabut sel Temerloh. Ni Sabtu malam Ahad sampai 1 pagi. Oh, itu yang orang menyambung. Terus ni. Turn right to Jalan Memang Semantan 2. baru buka. Ini yang kita lalu siang tadi kan? Ada. Kita naik atas bukit tu.
Oh, tak boleh turun. Esok pagi nak melayan kaki lagi. Telefon adik. Tanya adik nak balik ke? Dia dataran nak healing-healing kejap. Lepas tu balik lah. Rehat. Kalau dia tak ada tempat parking ke tak ada? Tak ada tak turun. Bos tengah telefon. Hello? Adik. Nak apa? Nak pergi ke tak tempat ni? Dah kisah je. Kalau orang pergi, kita orang turun. Kalau tak pergi, kita orang ikut je. Tengok kan kalau ada parking ni. Ramai. Esok nak pergi. Esok nak pergi pasar lagi. Nak cari lah. Kan? Tak apa. Boleh lihat. Lepas kenyang dah. Jalan-jalan je dengan kereta ni. Jalan Mata Tuan Loh yang tengok ni. Tak jumpa ni tak? Jumpa apa nama apa ni? Speedmart. Speedmart eh? Speedmart. Oh, mak nak cek bedak. Okey dek, ingat. Nak cek Speedmart. Speedmart lah kot. Apa nak pergi 7E, nak pergi Speedmart. Oh, 7E. Boleh lah. Kita orang ikut Speedmart lah. Speedmart eh? Okey. Alright. Oh, ni starting dia sini tempat tu. Semurianya ni. Ni baru buka busil. Tempat tu. Alright. Turn right to Jalan Kuala Semantik. Dah mula esok pagi sambung kat sini pula pasar dia. Sambung ni. Dia orang sampai ke pagi pasar dia. Patutlah. Mana? Ni apa ni hotel? Ni kedai makan ni kita pergi tadi. Kedai buah kat depan tu. Oh, depan tu. Kalau kita ni kadang-kadang ni mana nyasar-nyasar ni? Cik parking. Kita cari Speedmart yang bukan 4 jam 6 minit je.